Man, Ya. ada kat sini? Ada. Okay, right, aku dah lalang kita nak gaji ni. Ya. Aku nak bawa kaki menyelam. Menyelam. Boleh berenang? Boleh berenang. Ha, Tapi sekarang ni aku nak tanya kat kau. Kenapa? Kenapa? Tengah-tengah KL ni mana datang laut dengan pantai ni? Ada. Tapi ni menyelam version lain, Man. Version lain? Menyelam yang tu basah. Oh, Yang ni kering. kering. Tapi dia kena keluarkan lagi duit. Oh, keluarkan duit lah. Kita tak payah bawa Yes. taki oksigen tak payah? Tak payah, tak Oi, payah. Dekat mana? So, kita kat mana sekarang? Kita dekat Thrift Garage, KL. Yes. So, kedai ni kat belakang Times Square je, Man. So dah lalang kat sini. Kita nak buat apa, Man? Kita nak pergi tengok barang apa ada Okey, kat dalam, apa apa dia? yang kita boleh shopping. Okey, lagi? Lepas tu kita nak jumpa owner dia, owner guys. dia. Okey. Korang kenal agak? Korang kenal ke owner dia siapa? Tak kenal? Tak kenal. Ni kita nak bawa Kita ni. nak kenalkan kat korang. Sekarang ni korang tengok lah. Tengok. Assalamualaikum. Hello? Ni Thrift Garage ni. Ya. Datang. Ni dah datang. Sampai dah. Right guys, so hari ni kita pun dah sampai Thrift Garage and ada owner dia sendiri. Ownernya, kalau siapa yang dalam scene memang kenal lah. Orang panggil dia Pete. Tapi nama sebenar dia, cuba ceritakan sikit nama sebenarnya apa? Okay, nama aku Syafiq. Aku adalah founder Thrift Garage. Alright guys, so Pete boleh tak cerita sikit macam mana awak dapat idea untuk buka kedai, lepas tu macam mana dapat idea nama Thrift Garage, and kalau boleh share kat diorang sikit macam mana kisah awak daripada start sampai hari ni, tapi simple je. Okay, aku start business daripada jalanan. Aku berniaga dekat JRB, Kampung Baru. Start niaga tu 2014. 2014. Berapa tahun lah? Adalah dalam 12 tahun tu. Belas tahun lah. Aku start dari situ, tiap-tiap minggu niaga. Masuk event, masuk college semua. Sampai satu hari tu aku dah penat. Aku macam, aduh, sampai bila tu nak letak barang dalam kereta, niaga event ni kan. And aku decide, aku buka kedai. Alright bro, thrift ni, kenapa orang pilih thrift? Kenapa orang cari barang-barang dekat bundle? Kenapa orang tak pergi ke barang-barang yang baru? Kenapa, apa sebab-sebab yang buat orang dekat sini? Okay, orang yang main bundle thrift ni, dia sebenarnya dia main barang baru yang branded. Ni kita bukan cerita yang barang-barang murah tau. Yang macam kat pasar, semua yang baru, barang fake lah, senang kan. Diorang main thrift ni, biasanya diorang nak jimat. Contoh, satu item t-shirt tu kalau kau beli baru dekat brand ni harga 300. Tapi kalau kau selam, kau thrift, kau boleh dapat 40, 80. Dia perbandingan, perbezaan harga tu bagi aku sebagai penyelam, aku sendiri tak beli baru. Okay, contohlah kita cerita basic brand lah. Contoh macam Uniqlo, korang beli t-shirt dia harga RM59, 90 betul? Right, betul. Dia punya retail kat Uniqlo t-shirt. Tapi dekat bundle, korang boleh dapat serendah RM10 ke RM20. Dia contoh macam tu lah. Kita basic brand Uniqlo. Contoh dia tak yang macam dekat retail tak ada, tapi dekat bundle ni ada. Banyak tak barang macam tu jadi? Itu dia dah dalam sikit lah. Kalau geng-geng penyelam ni yang suka lagi dalam, dia suka cari yang tak ada production lah. Contoh satu item tu production dia tahun 2000, 2026. Mana nak jumpa dah. Butik tu keluar tahun 2000. Betul. Tapi kalau kau betul-betul selam, kau pergi kedai bundle semua, dapat jumpa. Alright, so bila dalam bundle ni, biasanya mesti pernah jual barang paling mahal kan? Betul. Cuba share sikit, barang paling mahal tu berapa nilai dia and apa dia? Okay, barang paling mahal banyak sebenarnya. Tapi aku nak cerita yang paling jackpot. Okay, paling jackpot, itu ayat dia. Okay, 2016, 2015 macam tu, aku selam kedai anti tau. Kedai buruk lah, kedai kat kampung. Betul. Aku dapat satu baju tu harga RM3. Okay. Okay, aku jual harga RM400.5. 400. Daripada RM3 ke RM4.5. Faham? Itu adalah salah satu yang aku paling ingat lah. Sebab tu aku tu, RM3 je. Tu barang apa tu? T-shirt Barang ke? tu Stone Island. Oh, Stone Island. Stone Island. Okay. Dia memang boleh pergi RM4.5 je ke ataupun dia boleh pergi lebih? Dia sebenarnya boleh pergi lebih. Tapi aku rasa RM3, RM4.5 tu memang aku akan ingat lah benda tu. Faham? Yelah sebab modal RM3 je. Ya. Okay. Right, so kita masih lagi dalam kedai ni guys. So kita nak tanyalah sebab banyak perception yang orang cakap pasal baju-baju bundle ni yang dah tak elok, koyak. Kita nak tanya lagi pakar, macam nak tahu condition baju tu okey lagi ke ataupun Dekat depan aku ada dua keluaran yang berbeza tau. Yang ni adalah keluaran awal 2000, Stussy.
Dan yang ini adalah 90-an. Oh, okey. Tahun awal 90. 90-an, dia kau tengok condition dia macam ni. Aku mementingkan condition lah. Yang ni tahun 2000, still dia punya pekat dan crack dia tu tak nampak. Okey. Okay, barang yang paling hot dekat kedai ni adalah handbag. Sebab apa handbag hot kat sini? Tak ramai seller dekat Malaysia yang buat handbag curated full vintage. Macam korang boleh tengok, harga untuk Coach baru kemungkinan paling murah 800 ke 1000 lah. Tapi kat kedai ni kita jual dengan harga 1-2. Production ni dah tak ada dah dekat Coach. Okay, yang lawa Coach ni harga dia 290 sahaja. Alright, Pit. So sekarang ni dekat tangan aku ada 2 helai polo. Okay, tapi aku tengok polo ni satu tag dia agak lain dengan yang satu lagi. Okay, so ni fake ke ataupun yang ni original? Okay. Aku pun dah pening kepala. Okay, so jomlah kita tanya macam mana. Dua-dua original. Beza tags ni, satu adalah vintage and satu adalah keluaran baru. Butik ada lagi tag ni. Faham. Maknanya kalau korang pergi butik polo sekarang, yang sekarang still lah ada lah tag ni. Tapi yang ini adalah keluaran 90-an lewat. Okey. Korang pergi mana-mana jenis butik lah dekat dunia ni, polo, takkan jumpa lah tag ni. Alright, Syafiq, nak tanyalah mana yang paling kau sayang? Okay. Maknanya collection dekat sini tak banyak, tapi aku boleh tunjuk satu yang paling mahal dekat kedai ni. Okey. Ialah vintage Akira. 1988. 1988. Ni kau dah lahir belum? Belum. Aku pun belum lahir lagi. Dia tua tu, kalau lahir dia dah tua dah ni. Sebab tu harga dia RM3,000. RM3,000. Habis, down payment Myvi kan? Motor boleh dapat bayar. Motor boleh cash. dapat. Motor boleh bayar cash. Right, Pit. Okay, so cuba ceritakan sikit. Yang ni kedai ni bila buka, bila tutup, bila restock? Okay, Thrift Garage KL kita open setiap hari. Tanpa gagal, tanpa tutup lah. Tanpa gagal. Pukul 12 sampai 9.30 malam. Apa yang special kedai bandil ni, Thrift Garage ni, setiap bulan kita akan salin barang baru. Maksudnya, korang datang bulan ni, bulan depan korang datang takkan dapat tengok dah barang-barang yang bulan ni korang datang. Maknanya setiap bulan kita akan keluarkan stok-stok yang tak jalan. Kita akan masuk full semua stok-stok baru. Kalau orang nak shopping, selain daripada Thrift Garage, kat mana lagi yang kau boleh suggest? Okay, senang. Sebenarnya aku buat satu event tau. Event bandel paling besar dekat Malaysia. Paling ramai seller yang join. Korang boleh datang. Kebetulan video ni nak keluar. Event aku pun betul-betul dekat je dengan video ni keluar. Korang boleh datang ke Santaima di dataran Carnival Shah Alam. Kita ada lebih 100 peniaga. Event outdoor yang sangat besar. Dan peniaga-peniaga yang datang bukan yang datang untuk dekat-dekat tau. Daripada Kelantan, daripada Sabah. And international daripada Thailand, Singapura, semua tunggu tarikh tu untuk turun selam barang-barang sel Malaysia. So korang kena datang je lah ke event tu, selam sendiri dan memang puas lah. So guys, Santaima guys, nanti korang datang. Dan satu lagi guys, nampak Thrift Garage guys, okay? Jangan lupa datang Thrift Garage. Cari je Syafiq. So sampai di sini je Pi Okay, thank you so much. Okay, bagi kita orang dah 10,000 like baju dah tadi. Baik. Alright, so guys, jangan lupa guys, Thrift Garage. Okay, support local, support bandel guys. Alright guys, so kita pun dah settle dah dengan Syafiq tadi. Macam-macam benda yang kita baru tahu, yang kita boleh belajar. And untuk korang juga guys, sebenarnya guys, bandel ni dia tak adalah mahal pun. Kalau korang pandai selak, pandai cari, dapatlah harga yang jackpot. Okay, so satu lagi guys, shout out to team Thrift Garage sebab sudi welcome kita. And korang yang mana tengok ni, jangan lupa untuk support dorang sebab dorang buka hari-hari, harga dorang pun cun juga guys. Okay, so kalau korang ada pendapat korang ataupun korang nak kita orang datang kedai, boleh share dekat komen. And jangan lupa untuk like, share dan subscribe guys. Kita jumpa on the next video. Bye.